Tengah menggamit memori ke? Turkish bersama dengan Andalusia. Kita buat nasi Arab. Sekolah. Pergi sekolah. SMKL. Alah. Ibu tunggu kereta. Sini dia tunggu. Kalau tak ada kereta dia tunggu kat sini. Kau dah mengah. Engkau? Dah mengah? Macam ni tak naik bukit? Lah, naik slow-slow. Kurang sebut 3 minggu lagi menuju hari H. Baru nak jogging. Member dah buat arena sendiri dah. Assalamualaikum sobat. Cuma nak update hari ni. Hari ni dah 24 Ogos 2025 2021, menandakan lebih kurang less than 2 weeks untuk fly. Sebenarnya hari ni banyak aku nak buat. Banyak dia punya plan banyak, tapi kita merancang, Allah yang tentukan. Okay? Mungkin aku buat satu je lah. Aku packing goodies, gula-gula untuk bagi orang-orang kat sana lah. Kita start dengan plastik. Plastik ni, saiz ni aku akan bahagi 4. Ni. Jadi macam ni. Ini yang dah jadi. Ada yang dapat gula ni, ada yang dapat benda lah ni. Ni gula-gula. Okey. Jadi 4 macam ni. Contoh satu. Contoh kita akan lipat sebegini rupa. Licin. Nak jimat ni pasal kan. Jimat ni pasal buat lah. Aku bagi dulu 4 macam ni. Segunting. Jadilah seperti ini. Okay. Dan aku akan seal guna ini. Nak habis. Lepas ni kita unboxing gula-gula. Siap. Jadi, tada. Mari kita lihat plus. Tutup dulu api. Jadi, nampak. Ini adalah gula-gula yang aku beli. Ini yang second batch First batch tadi aku dah siap. Tahu gula-gula ni akan diterima dekat tekak orang timur ke tidak? Orang-orang Arab ni barat diterima. Punyalah nak bersedekah tapi nak berjimat. Aku gunting kencing mata ni jadi 2 biar dapat banyak. Okay. Semuanya aku beli kat Eco Shop. Tadi boleh. Kenapa dia tak boleh? Dadah. Ni dia. Nampak tak? Tak nampak lah, tak kau lah. Ni Ini terkecil. Semalam try eksperimen. Ni terkecil, jadi kita isi gula je lah. Berapa Berapa agak-agak? Mari kita cuba. 1, 2, 3. Allah. 3, 4, 5 lah. 5. Okey lah kan? 5. Okey lah. Okay. Aku packing dulu. Kita jumpa bila dah siap sebab nak jimat bateri. Finally dah siap. Ni jadi macam ni. Nampak tak? Jadi macam ni. Boleh lah, dia tak ada. Ni ada lagi. Ni aja dah. Ni dia. Dalam ni bang. Ada ni. So many. 2 minggu menuju ke Baitullah. Dah tinggal 2 minggu, biasa rasa kayak apa?
Dia punya barang. Dah rasa itu, dah rasa ini. Berarti itu dah kata ini. Hari tu memang macam tak apa-apa gitu. Tak apa-apa ke? Lah, masing-masing. Hah? Lagu apa susah untuk dia? Yang kedua adalah rukun hierarki. Kita akan nampak cincin Ismail yang berbentuk putih, yang berbentuk lengkung ini. Kemudian rukun Syami. Dia dah susun guys. Tengok ini. Dia belajar guys. Wajibnya. Dia belajar guys. Belajar takatil guys. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Okay. Tada. Berasap dah. Okay guys. Setelah 2 tahun dia tak balik. Ini dia balik. Tu pun balik sebab nak kemas beg. Sumpah macam scammer. Buat. Itu syaitan. Ini I love you. Ini I love you. Ini. Kau tak nampak ke jari I love aku you. ni keluar? Eh? Ini I love you. Ini. Sumpah. Kau akan dikecam. Tolong kecam dia guys. Tolong kecam dia guys. Tolong kecam dia sobat. Tolong kecam dia sobat. Apa guna sobat-sobat ni? Buat aja yang mampu. Buat aja. Yang mampu rehat dulu. Jangan sampai tension nanti jadi guru gila pula. Nanti cikgu gila. Mudah-mudahan rezekinya dimurahkan. Dimurahkan. Akan datang gajinya naik tiap tahun. Gaji. Kerja yang ikhlas itu. Kerja ikhlas ini. Tak bagi. Hari ke lagi beberapa hari menuju. Kau aku baru makan menuju Destinasi. menuju ke rumah Allah. So sekarang on the way pergi ke kubur, pamitan. Nanti dah sampai kubur. Nanti kalau rajin, kalau ingat aku record Zaz. Orang gambar dia berlari tadi. Kau jangan suruh. Ingat aku kat long katnya. Masa aku keluarkan kepala. Tak nampak. Itu kena potong Joy. Tak masuk video Joy. Satu kena kecam itu, satu kena kecam ini. Di situlah cara aku naik. Baikkan viewer. Gunting Joy. Gunting. Lagi. Ants. Ingat Jim, anak masih kecil. Anak dah besar apa? Bagus tahun. 2. Acik kau setahun. 2. Dulu kat hospital nampak Aki pasang susun kasut. Susu kasut. Senyum dia tengok. Senyum. Dengan Naki baca Al-Fatihah pun senyum. Waktu kau cukur janggut dia je dia dah tak senyum. Kok nilai kok kira-kira ya. Janggut barang. Alamak dah bintak dah kepala. Ini tinggal sipok gitu. Boleh lah buat dada. Okey, habis. Bismillahirrahmanirrahim.
Gimana? Kita dah lambat dah ni. Gimana? Penyucian jiwa. Hidden zin ni. Orang Arab tak boleh curi. Jangan cakap bos. Ibu, yuk. Dah lambat. Yuk. Sumpah ada FOMO. Sumpah. Tak syok, tak ikut. Sumpah. Aku mengiringi doa tu untuk orang. Awas sleep. I will sleep. Mana? Oh, alah. Where is it? Where is it? Show. Where's the owl? Hide and seek. Hide and seek. Ya. Can Dari tadi. Stop. Listen. What is it? Where is Anaki? Ah, there he is. Yay. Awas sleep Mana awal? Mana? Mana ya? Oh, there it is. Tak, memang ada awal. Lagi berapa hari, Bu? 5. Lagi 5 hari menuju ke InsyaAllah. ke Tanah Haram. Semoga sehat-sehat. Berarti beratur dekat bin Daud Dekat immigration. Tak payah bin Daud, tak payah jauh-jauh. Belum tak? Kembali lagi bersama aku. Basically hari ni hari Rabu 27 Ogos. Lagi seminggu lebih je nak berangkat. Agenda hari ni nak beli barang basah sebab mak aku nak buat makan-makan dekat dia punya group of kelas ngaji. Jadi aku akan beli barang dan aku akan tunjuk apa je yang kami beli. Gitu. First trial. Apa? Dah dapat ini belum? Tak dapat. Tak. Linci dia pun banyak eh? Belum. Tak maksudnya? Atas tu tak ada. Atas tak ada. Dah ada tak? Kat tengah-tengah? Patut dah cepat habis. Pernah makan keropok durian tak? Yang dulu punya. Rasa dia macam tu. Tapi dalam bentuk roti. Nanti kalau ada gambar keropoknya aku letak sini. Dah bulan mencari. Lepas viral. Aku belum pernah nampak. Hanya kali pertama.
Saudaranya dari mana kak? Kelantan Ada saudara awak dari Kelantan? Oh Kelantan Oh ya, sana ya. Hocok belah masing mereka. Ramai. Adik saya satu. Aku kat kubur. Tak orang tu datang. Ramai memang keluarga dia malam Sabtu baru sampai. Adik Ahad balik. Semua keluarga dia, adik-beradik dia. Sebab masa kemacan tak sempat nak datang. Sabarnya sabar tak belilah. Siapa? Bininya tak ada. Dah edah. Nak keluar je susah. Dia anaknya sing tua umurnya dia baru pira? Dah kerja? 20 lebih lah. Dia kerja dah mensurat ansuran. Tak mahu awak ya kalau tak sedap. Alah. Dia masak je. Sedap aja. Masaknya taman je kok. Yang nak sedap sangat tu macam-macam. Sedap lah, tak pahit, tak masin, tak manis sangat. Lagi kalau kat warung tu lagi macam-macam rasa. Kat warung sedap. Itu pun orang beli. Kadang minyak tanjang tak ada apa-apa mie kosong pun orang beli. Enak. Dia tu suka. Dia cara masak harus kesel. Memang. Kalau ikutkan badan ni tak ada lagi apa. Tapi nekat je. Tak apa, Wak. Selagi kita boleh jalan. Selagi sikit. Aku lihat ayam memang jaluk sikit lah. Kena nombor 1 bukan aruk pelan lumang lagi. Aruk sembayang nang rumah iso ngatek. Memang. Usarap pasunang crossing bisik lah jaluk Nak kan dong. Lagi 2 air ketak. Kita tak apa mah boleh jalan. Iya, selo-selo. Betul lah. Betul. Itu pun syukur rakyat pergi di Allah panggil. Kon belajar di mana sing jaga nang rumah. Untuk apa? Kadang kita ngeceknya anu ni. Tak payah aku coba. Okey. Siap hantar ke destinasi. Terima kasih. Kau nak tengok aftermath dia macam mana? Ni, aku tunjukkan kau. Ni, aku paling benci dalam banyak-banyak benda selain daripada ilai baju, lipat baju. Aku tak suka membasuh lepas masak. Ni. Siapa nak buat ni? Akulah. Pada muka. Nak cuba. Aku rasa aku macam pernah cuba Felda punya susu. Dia ringan. Dia tak macam Dash Lady ataupun Good Day. Lepas tu after taste dia tak rasa lembu sangat. Boleh lah. Mari kita rasa. Ini tempat. Aku suka koci ni. Koci yang diselaputi dengan santan. Bismillah. Sedap. Cuma inti dia kurang. Tapi sedap. Itu sebab aku lapar. Nak donat. Ni. Nampak tak? Tapi aku suka yang tu lah. Beras pulut hitam Dia guna beras pulut hitam. Itu sedap. Ini warna kuning. Aku tak tahu labu kot. Sumpah lagi sekali. Sumpah last. Tak, serius last. Tak boleh sumpah. Nanti makan diri. Gitu. Ketiga. Spaghetti aglio-olio. Batch ketiga. Iaitu lebih kepada batch makan sendiri. Bismillah. Aku nak rasa sikit. Rasa apa? Bismillah. Sedap. Masin sikit. Tapi bearable. Yang first dengan second tu okey. Mesti dia. Ini tak tahu kenapa masin sangat. Bukan masin sangat. Termasin sikit. Tapi boleh lah. Dan terima kasih for the food. Ya Allah. Kita mulakan dengan clothing. Ni. Ya, clothing. Okay. Pertama. Basically, hari ni kita buat checklist untuk ibu. So, tengok barang apa yang dia dah pack. Nanti kalau aku rajin, aku buat untuk aku pula sebab aku masih baru 5%. Okay sobat, ini adalah malam hari. Hari yang sama aku buat checklist barang ibu. Hari yang sama tapi malam.
So malam ni tan aku pula kemas. Serius malas. Tapi lagi 2 hari dah nak gerak pergi KL. Sekejap aku tunjuk sikit. Tu mana aku punya barang This one, ni aku bawa, ni aku tinggal. Ni baju. Ni dalam bakul ni semua nak kena bawa. Okay. Nanti bila dah habis kemas, aku akan tunjukkan. Okay. Bye. Serius aku malas. Mula aku ingat aku nak buat time slap lah, apalah. Tak ada ni. Kita merancang, hanya Allah yang tentukan. Salam Isyak. Lagi berapa hari, Bu? Lagi 1 hari menuju ke rumah Allah. Sekarang pukul 7 suku kot. Last brisk walk mungkin? Betul? Betul. Hari ni hari Jumaat. Bersambung di Tanah Suci. Dan bersambung di Tanah Suci. Hari ni hari Jumaat, 5 September 2025. InsyaAllah lah kita semua ni akan dianggap sebagai satu keluarga yang besar. Okay, dianggap sebagai satu keluarga yang besar. Kita akan pergi. Abang pernah jadi Jamal lah tu. Jamal. Sebut dia duit. Kat ni. Nanti dah makan, nanti makan nasi mandi kat Taif dah tak dapat rekod lagi. Makan apa tu nama? Kunafa. Ha? Aduh. Dah tak ada lagi orang buat review kambing, nasi kambing. Nasi unta ke nasi kambing? Unta. Kambing. Ha? Aduh. Macam Kalau makan unta, lehernya mesti panjang. Jauh sikit daripada situ. Jauh sikit. Nanti takut kena tepi situ. Ke tengah sikit. YouTube. Hati-hati. Bye, Papa. Gitu je bapak kau tahu. Ha? Bye-bye. Hati-hati. Ada jumpa aku. Aku belanja kitchen unta. Less than 24 hours. Less than 24 hours. Ya, aku cakap 24 hours lah. Menuju ke Baitullah. Hari ni hari Sabtu, 6 September 2025. Ambil cepat. Baik. Masya Allah. Lagi dataran Merdeka. Aku akan bagi tahu mak bapak. Karena asyik pergi mall aja. Okay. Nah. Thank you. Mana orangnya? Lah. Tak. Tadi nenek dengar aku gelak-gelak sebab apa? Ha? Sebab habis saya belum siap lagi. Bukan sebab apa? Dia masuk kereta bukan sebab nak kencing, tapi nak berak. Lepas tu aku gelak lah. Sebab aku teringat tadi kat katai dia dah berak. Sumpah, kau punya tu. Kau punya perangai.